100 belon berwarna biru dan putih warna kegemaran mendiang Yap Shing Xuan 16 tahun dilepaskan ke udara pagi ini sebagai tanda kenangan terhadap remaja yang meninggal dunia akibat ditikam di sebuah sekolah di Bandar Utama Petaling Jaya, Selangor minggu lalu. Detik penuh sayu itu dirakamkan apabila kereta jenazah membawa mendiang pelajar berkenaan bertolak dari Pusat Memorial Nirvana 2 di Kuala Lumpur ke Shah Alam, menandakan berakhirnya 3 hari upacara sembahyang dan penghormatan buat Shing Xuan. Majlis persemadian mengikut upacara Buddha dihadiri lebih 300 orang termasuk ahli keluarga, saudara mara, guru dan rakan sekelas mendiang. Dewan peringatan dipenuhi suasana pilu apabila tetamu berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir kepada remaja itu yang digambarkan sebagai seorang yang baik hati, ceria dan penuh harapan. Keranda putih kemudian dibawa ke dalam kereta khas untuk jasad dibawa ke krematorium Nirvana di Shah Alam bagi upacara pembakaran mayat.